Wabarakatuh, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sekali lagi kita bertemu secara langsung melalui Facebook Kemas Official dan juga YouTube Kemas TV. Hari ini kita sekali lagi bersiaran secara langsung dari Maib Serdang sebenarnya program FESMA Festival Kemas 2025. Dan hari ini masuk hari yang keempat dan sedang berlangsung sebentar lagi acara yang kita nanti-nantikan, iaitu Bual Bicara FESMA. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, sebentar lagi kita akan bersama dengan Ketua Wanita Kemas Puan Nur Lailan yang datangkan khas pada hari ini, dan bersama moderator kita pada hari ini Cik Piah dari Suria FM. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan mereka untuk sesi bual bicara sebentar nanti sempena program Wanita Inspirasiku. Dan untuk makluman tuan-tuan juga pada penonton sekalian, pada hari ini juga jam 12.30 hari akan berlangsung majlis penjabahan hadiah untuk acara-acara yang telah dipertandingkan sepanjang 4 hari kita berkampung di FESMA 2025 ini. Dan majlis perasmian penutupan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Robiah binti Haji Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa di Wilayah. Dan inilah kita harapkan agar semua yang berada di Dewan ini untuk bersama-sama menantikan ketibaan Yang Berhormat Datuk untuk majlis perasmian penutup. Dan insyaAllah kepada semua pemenang bersiap sedia untuk mengambil hadiah yang akan disampaikan pada tengah hari ini. Dan kepada mereka yang mungkin kurang berjaya, jangan risau, usaha lagi insyaAllah. Jadi sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sesi bual bicara bersama dengan tetamu kehormat atau bersama dengan selebriti yang kita jemput pada hari ini, Amira Osman dan juga Fatah Amin, dan juga usahawan kita Puan Nur Lailan yang datang khas pada hari ini. Dan pada pagi ini juga moderator yang akan bersama kita pada hari ini ialah Cik Piah dari Suria FM. Jadi pastikan anda semua dapat berkongsi tentang program kita pada hari ini, dan biar ramai yang dapat mendengar kupasan-kupasan menarik yang disampaikan oleh selebriti yang kita datangkan khas pada hari ini. Pokok pangkalnya
Jang, oh Jang, mana pula boy budak tua ni? Sonyap yo. Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak boleh makan lagi. Batu kiki jembatan bosi, gulai udang sebelango. Coba mak fikir dalam hati, ayo ni bujang sudah lama air. Apa kono Jang, kau monong aja orang kebulan. Kau di mana? Muka berpolo, apa terasa? Carian ubek, penawa duka. Poilah mandi, hari dah tinggi. Jangan termonong, menoman tangga. Sawah kita menuai padi. Apa di konang perkara yang sudah semila kau gilakan. Orang dah masuk meminang. Mana ada letak muka? Kondak kau jangan diambil orang. Biar omak carian lain. Empuk orang jangan diidam. Ha, itulah. Dulu lagi dan korban. Kojo Jang, kojo. Ni ke kebun mak leh. Sawah lihat pula tu. Mak ni sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Biar malu yo. Ndak anak-anak orang tak payah duit. Apa lah jadi kau ni Jang oi. Hai. Abi cam no mak. Badan seni nak domam dua soy. Dah dan kau bahkan dulu kumpulkan duit. Pinanglah copet. Ini kau tangguhan. Sawah kita mengumpul belanja. Berkonan dan similah kue menantu. Apalagi kau sosakan meraung kado guna. Bila kahwin minggu depan melopong kau jang putih mata. Jangan lari di konang-konang, asyik di konang merano badan. Berkocak-kocak ai di boting limau mani bertaruk muda biar bercacak kori dan lombing putih kuning dan tarik jua. Kau nak apuan semilah pula. Jangan malu mak. Kita yang susah nanti. Saya tak kira, saya nak anjur mila tu mak. Apa nak jadilah. Dah diarut setan budak ni. Dunia pun tak nampak lagi. Kejelobak kejelebu, tuai padi tiga tangkai. Kata ombong den, kata ongaden, kata ocuden. Podinya hati menanggung malu, tak mati badan merasa. Apa kono Jang? Assalamualaikum semua. Wow. Dan ni kali kedua Cik Pia bagi salam tapi tak apa, mungkin ada yang baru saja sampai. So rapat-rapat dekat-dekat Cik Pia nak dengar mana peminat-peminat Fatah Amin. Mana peminat Amira Osman? Okey. Cik Pia nak test lah, kata peminat kan? Okey. Cik Pia nyanyi lirik depan, semua sambung. Boleh? Okey. Lagu Fatah Amin dulu
Sambutlah cintaku. Apa sayang-sayang lelaki orang ni? Okey. Lagu Mira yang baru. Segenap rasa kan semuanya dari ilahi. Okey, dah cukup. Nasib baik kita buat dalam dewan. Tak buat kat outdoor, risau hujan. Baiklah, kita nak teruskan lagi Bual Bicara FESMA. Kalau tadi kita bersama dengan ikon usahawan kemas, iaitu Puan Nurlailan. Puan Nurlailan, ni kita nak dengar ikon yang muda pula. Ya, kita bersama dengan pasangan selebriti ini. Jadi, tanpa membuang masa, sebab kalau Cik Pia panjang-panjang sorang-sorang kat sini, semua tak sabar nak tunggukan. Kita ada, ini dia tuan-tuan puan-puan, tepukan untuk pasangan selebriti paling sensasi, Fatah Amin dan Amira Othman. Assalamualaikum. Cantiknya. Silakan. Saya ni. Silakan Cik Pia. Duduk. Ini macam rasa duduk macam atas pelamin tau. Diorang yelah, I tak ada laki nak duduk macam mana. Okey, tapi tak apa. Terima kasih Mira dan juga Fatah di atas kesudian anda berdua hadir. Tadi Cik Pia sebenarnya nak tunjuk Fatah Amin gambar kami berdua masa anak Cik Pia kecil lagi. Cik Pia dah kenal dengan Mira tau. Lama Cik Pia. Lama. Kawan lama sebenarnya. Kawan lama. Orang Johor. Ya. Sama orang Johor. Ada orang Johor tak kat sini? Ada orang Johor. Ramailah orang Johor. Hidup Johor Fatah orang mana? Marah Saya Datuk. orang KL dan Perak. Ada orang KL Perak. Tapi dua negeri. Ada. Oh, koma. Tu Perak Sanalah. Okey, kita nak dengar tim Perak. Okey. Cik Pia tahu orang Johor lebih Kuat, excited. kuat. Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Johor. Semangat orang Johor. Nampak. Datin orang Johor. Minta maaf lah ya. Kuat orang Johor. Mira, tadi kita lebih excited jumpa. Okey, jadi sebelum itu Cik Pia nak kongsikan dululah. Kita sekarang ini bersama-sama di Festival Kemas 2025 iaitu FESMA, di mana satu program sinergi pelbagai komponen kemas yang menghimpunkan program utama seperti Hari Potensi, Wacana Ilmu, Wanita Inspirasiku, WINS, Festival Kesenian Islam, IFES dan Keusahawanan. Jadi sesi Bual Bicara kali ini inspirasi desa dengan tajuk yang sangat menarik. Kalau tadi kita dah dengarkan perkongsian dari Puan Nurlailan, dari penerima bantuan terus ke kerjaya. Tapi dari side Mira dan juga Fatah, kita nak lihat bagaimana pengaruh memberi peluang kepada anda berdua. Orang kata, alah artis jual apa pun laku. Tapi sebenarnya kita mesti ada cabaran, betul tak Mira? So itu yang kita nak Fatah dan Mira kongsikan pada pagi ini. Semoga ia memberi inspirasi buat semua. Moga menjadi semangat. Okey. Jadi sebelum itu, kita nak kata perjalanan awal lah. Mira dan juga Fatah, kerjaya artis anda dan macam mana tiba-tiba macam nak niaga? Macam tu. Boleh? Siapa nak kongsi dulu? Okay. Alhamdulillah, isteri dari syurga. Okay, saya sebenarnya bermula kerjaya saya lah sebagai pelakon artis 2012-2013. Lepas memenangi pertandingan Hero Remaja dulu. Ui, Uncle lah, boleh panggil uncle kan, adik-adik. Ya, uncle, abang lah. Brother, B? Boleh Mira? B for brother. B for brother. Okay, brother dulu. Saya dulu kira bermula daripada kerjaya artis. So, kita memang waktu tu fokus nak jadi pelakon lah. Saya dulu yang fokus untuk jadi pelakon. Tapi kita bila dah semakin hari, semakin bertahun, kita dah di dalam kerjaya kita, di dalam kerjaya kita, kita tahu yelah sampai bila kita nak berlakon, sampai bila kita nak jadi artis. Sampai satu masa tu saya rasa mungkin it's about time lah untuk saya mula menceburi bidang perniagaan. Sebab dulu pun waktu saya belajar dulu pun saya ambil diploma management, pengurusan bisnes.
Jadi yalah, bisnes ni satu benda yang tak lari pada saya lah. And then lepas tu waktu saya kecil dulu pun memang saya rajin tolong mak ayah saya berniaga. Mak ayah Kira mak ayah pun berniaga dulu? Mak ayah saya pun berniaga kecil-kecil lah. So minat tu dah ada daripada kecil. Saya percaya ramai adik-adik kat depan saya ni mesti kecil-kecil ni dah minat berniaga. Ada. Saya jumpa ramai budak-budak sekolah, budak-budak kecil kan. Dekat sekolah pun dah pandai berniaga. Anak saya tu. Okay, Anak kat sekolah berniaga. Dia jual kad Pokemon. Jual kad Pokemon. Tak apa, itu antara orang cakap Kad Pokemon. skill berniaga tu dia dah develop daripada kecil lagi. Modal mak dia. Modal mak dia. Untung tak dia. apa. Macam mana tu? Tak apa. Sebab kita encourage benda yang baik kan. Even Nabi junjungan kita Rasulullah pun berniaga, menggalakkan umat Islam untuk berniaga. Jadi tak salahnya untuk kita berniaga. So daripada kecil saya dah minat berniaga, dan bila dah jadi artis ni saya perasan sebenarnya influence ataupun pengaruh sebagai artis ni kalau tak digunakan ataupun di-apply di dalam perniagaan sayang. Ya. Daripada situlah 2017. Waktu tu kira orang kenal saya dalam drama Surati Mr. Pilot. Waktu tu orang cakap waktu tu betul-betul time saya betul-betul peak lah masa tu kan. Waktu tu tahun tu 2018, lepas tu saya buka first business saya iaitu kafe. Dari situ memang nampak dia punya betapa impactfulnya bila artis buka perniagaan sendiri ni. Kafe saya penuh. Setiap hari penuh. Alhamdulillah. Waktu tu drama tengah tayang dekat Astro. Dan pada masa yang sama juga saya kadang-kadang bila dah habis syuting kita turun kafe kan, ramai orang datang. So memang kat situ saya perasan it's actually pengaruh kita sebagai selebriti ni memang membantu dalam perniagaan kita. Maksudnya mereka datang tu support bisnes juga kan? Bukan datang nak selfie je kan? Dua-dua. Dua-dua. Support business juga nak selfie. Tapi wajib belilah dulu. Tak kisah pun waktu. Yang penting datang, ada saya kat situ, kita selfie je ambil gambar. Okey lah. Itu kelebihan kan. Okey, macam Mira pula. Macam Mira pun family dah memang bisnes kan Mira? Yelah. Ya kau kecil-kecil. Okey, macam Mira sendiri macam mana? Saya berpendapat yang macam industri kita ni kan, kita tak tahu sampai bila. Yang kita tak tahu, yalah ada turun dan naik. Jadi saya rasa menjadi seorang public figure ni, kalau boleh platform yang ada ni, kita mungkin ada kelebihan sedikit lah kan. Mungkin ada followers, ada peminat. Jadi saya rasa ia adalah platform yang baik lah untuk saya gunakan sebagai memberi kepercayaan kepada orang untuk membeli produk kita. Tapi of course, ia memberi peranan kepada saya juga bila saya menjual barang, saya mempromosikan barang. Itu sebenarnya secara tak langsung membuatkan orang rasa percaya ke tak kat dia ni kan, produk dia okey ke tak. That's why saya rasa menjadi business owner ni bukan kita sekadar menjual Cik Pia. Kita sebenarnya membawa satu amanah juga kan. Bila kita bawa produk-produk yang baik, yang memberi benefit, insyaAllah ada orang nak support lah kan. Cumanya pada saya turun dan naik dalam industri ataupun dalam perniagaan ini adalah perkara biasa. Tapi bagaimana kita bangun semula lah kan. Tapi kalau orang cakap jadi artis jual senang tu, saya pernah juga buat live yang soulnya 1, 2. Cik Pia tak sol-sol. Lagi sedih kan? Tapi tak apa. Tapi pada saya ia adalah asam garam lah kan. Kalau kita tak lalui kesesuaian tersebut, mungkin kita lupa nak menghargai. Satu hari nanti bila kita yalah diberikan rezeki sedikit kan, takut-takut kita terlupa. Tapi bila ianya pada saya lah, menjadi artis itu sebenarnya memberi privilege, tapi dalam masa yang sama bukanlah tiket untuk kita mengambil mudah semua perkara. Sebab ianya masih menjalankan satu amanah lah kan untuk pembeli-pembeli. Tapi dekat sini mungkin boleh ke saya tanya kan? Boleh. Handsop. Siapa dah beli handsop Mira? Bukan. Nak tanyalah cita-cita nak jadi apa? Ke kat sini ramai cikgu-cikgu Cikgu-cikgu pun boleh berniaga. Maksudnya dah bekerja lah. Ke ada adik-adik lagi? Tu adik-adik. Pangkat adik-adik. Di pelbagai peringkat Mira. Oh iyalah kan. Betul. Kakak ni rabun sikit. Itulah. Kakak nampak suami je dek. Okey. Okey, itulah. Jadi pada saya tak kisahlah seorang artis atau background dia bukan artis pun, ramai je yang berjaya kan. Ramai. Puan Nurlailan, ikon usahawan kita. Tapi Mira memang daripada family dia memang ada bisnes. Itulah Mira ni. Bajet. Saya sebenarnya waktu saya mula-mula nak buat bisnes dengan Mira ni, saya rasa
macam boleh ke tak boleh. Lepas tu saya baru tahu sebenarnya Mira ni sebenarnya dah lama nak buat bisnes. Ikan Bajet business family dia tu sebenarnya ikan Ikan Bajet dia tu dia sebenarnya dah aktif buat video, buat live sebelum ni dah biasa. So bila kita buat sama-sama tu kita nampak kita dapat chemistry lah untuk berniaga bersama kan. Dari rakan sekerja ke rakan serumah. Okey, tapi sebenarnya Fatah, Mira yang Cik Pia kenali, dia memang macam tu. Bila kita puji je Mira ni, mana ada Cik Pia. Cik Pia ni tak adalah humble orangnya. Nampak kita cakap Mira dah memang bisnes. Tak adalah, itu family punya. Macam tu. Alah, malu. Tapi baguslah Mira. Mira tetap yang Cik Pia kenal dulu-dulu. Teruskan begitu Mira ya. Nasib baik kahwin, jemput kita. Okey, jadi macam mana? Macam tadi Fatah, masa peak hour Fatah, okey masa tu dia start bisnes. Macam Mira, start baru kahwin ni buka bisnes ke macam mana? Saya sebelum kahwin ada juga buat. Okey. Tapi ketika itu saya buat dengan Wan Yasrita. Tapi time tu memang kita tak ada proper team. Kita tak ada team yang time tu dua-dua pun kerja, nyanyi lah, hosting lah. Jadi saya rasa bila kita tak ada proper team sebenarnya mengganggu juga kita punya perjalanan. Bila saya bersama dengan Fatah dia dah ada proper team. Jadi saya rasa setup tu lebih organize. Lepas tu banyak benda-benda yang bila kita bekerja bersama dengan tim, banyak benda yang teratur kan. Kalau kita buat sendiri, banyak benda yang kita terlepas pandang kan. So saya rasa pentinglah tim ni kan. Tapi kadang-kadang Cik Pia, nak start berniaga ni kita tak cukup modal. Jadi, so mungkin kuranglah timnya kan. Tapi pada saya okey je kita start small. Yang paling penting konsisten tu lah. Betul. Dari tadi Cik Pia tengok je Fatah kan. Macam bila Mira cerita dia macam ni, tak modal, tak ada. Jadi macam Cik Pia tahulah bila Fatah ada dalam live tu free Macam mana? Bila Fatah ada dalam live Mira, tak ada bayaran kan? Tolong Dia bila ada dia, memang saya tak keluar duit lah. Semua duit dia. Saya tukang tolong je. Semua dia. Macam Mira kan jual jubah, handsock. Macam Fatah kadang-kadang macam mana tu? Terpaksa nak promote barang-barang perempuan ni Fatah? Tak, sebenarnya kalau ikutkan daripada asalnya sebenarnya Mira ni dulu dia ada buat sendiri abaya dia. Dan saya tengok sendiri baju kurung kan, dan design abaya pun ada dulu kan. Dan lepas saya tengok sendiri memang Mira ni dia seorang yang sangat detail. Dia memang tahu dia ada taste orang cakap. Baju-baju yang nak dikeluarkan, dia design nak dikeluarkan, dia tahu macam mana yang cantik untuk diri dia dan untuk dijual. Daripada situ saya rasa macam kalau kita jual bersama kan, and then kita fikir bersama, tak apa, saya set up team, tapi lepas tu kita buat sama-sama. Dan daripada situlah saya rasa sebenarnya ada potensi untuk kita pergi lebih jauh. Tapi Mira ni one thing, walaupun dia tak ada proper team waktu tu, tapi idea dia ada. Itu sebenarnya kelebihan lelaki dan perempuan ni kan. Ada yang Allah lebihkan untuk lelaki dan ada juga Allah lebihkan untuk perempuan. Tapi memang saya boleh jujur saya cakap perempuan je yang faham perempuan. Yes. Perempuan je yang faham perempuan. Yelah, kalau lelaki sikit-sikit tanya cantik tak Bi? Lelaki memang lumrah dia keluar duit je. Okeylah tu. Memang kita nak habiskan duit suami kan. Tapi tadi Mira sempat cakap dengan Cik Pia, Fatah cakap kan Mira ada taste. Lepas tu Mira kata, memanglah Mira ada taste. Sebab itulah laki Mira Fatah Amin. Okey, tapi kita nak tengok juga sejauh mana populariti itu membantu bisnes. Nak letakkan kepercayaan. Adakah semudah ABC macam tu ataupun macam mana Mira? Untuk produk tu kan? Dia macam mana kalau kita bercakap perspektif kami sebagai artis ni memang satu keperluan lah untuk ada kita punya self branding tu dulu, to make sure that bila dah ada self branding, orang kenal artis ni adalah juga seorang usahawan. Bila dia keluarkan produk, dia make sure pula produk tu berkualiti, so benda tu synchronize. So memang penting untuk ada self branding dan juga produk yang bagus untuk dijual. Tapi kalau bercakap pasal mungkin audiens yang ada kat depan saya sekarang ni mungkin cikgu-cikgu ke, anak-anak ke kan. Mungkin bagi saya sebenarnya first kena minat lah. Nak berniaga ni first kena minat. Kalau tak minat tak boleh. Kalau tak minat tak boleh. Dia kena berniaga ni kena minat. Bila dia dah minat untuk berniaga kan, lepas tu kedua saya rasa kena ada produk yang bagus. Minat je tapi produk yang bagus tak ada pun tak boleh juga.
So bila dah ada minat dan produk yang bagus, benda tu lebih mudah lah. Of course orang cakap modal, apa benda semua, masa tu perlu juga. Tapi benda tu boleh along the way bila kita dah ada produk dan minat tu, along the way tu buatlah bisnes kecil-kecil dulu, produk kecil-kecil dulu sebelum kita go big kan. So saya rasa benda-benda tu benda yang penting lah. Bila dah jadi artis itu lebih mudah lah kan, dari segi marketing, followers kita ramai. Tapi bila bercakap untuk orang ramai, saya rasa dua benda tu lah. Dia kena ada minat dan juga produk yang bagus. Minat dan produk yang bagus. Dan orang kata tak cepat give up. Sebab dalam bisnes dia memang akan ada up and down. Dan bagi Mira sendirilah. Okey, kalau tadi cerita Fatah, dia kata kita kena ada minat. Macam Mira sendiri, macam mana pula kelebihan Mira? Saya kelebihan, alamak. Sebagai selebriti, mudah tak nak pikat untuk orang beli? Sebab Mira kata bila buat live kadang seorang, dua orang kan. Pernah tak? Dan paling tinggi sales yang Mira pernah dapat? Kalau boleh dikongsikan lah. Orang-orang tu bila? Adalah dulu, pernah. Dululah waktu-waktu baru nak up. Fatah ni, kita kenal lama lah dengan Sebab Mira. saya kenal dia, saya tengok tak ada seorang dua orang. Semua beribu-ribu. Okay. Amboi, yang tengok tu lelaki perempuan. Okey. Tapi sebenarnya bila saya tengok live kan, ramai orang buat live, kadang mungkin views dia tak tinggi sangat pun, tapi sale dia bagus. Kadang-kadang views dia tinggi, tapi sale dia tak berapa bagus. Tapi yang saya lihat adalah konsistensi mereka tu yang membuatkan bisnes mereka semakin baik, semakin maju kan. Macam saya cakap tadi lah, sebagai artis ni mungkin sedikit kelebihan dia orang percayalah kan. Tapi kita pun tak boleh salah gunakan kepercayaan tu kan. Pada saya kita tak boleh ambil kesempatan lah. Bila kita menjual, kita meniaga kan, kita memberi produk kepada pembeli dan pelanggan. Of course kita kena menjaga kualiti lah. Saya dengan Fatah, masalah paling besar kita orang Masa tu memang disebabkan dua-dua pun busy. Lepas tu every time sample sampai kita kena amend. Lepas tu kita dah rushing, kita dah announce date live dan sebagainya kan. Tapi dalam busy-busy tu memang kena rajin lah Cik Pia. Memang kalau kita malas kan, kita so-so, memang tak jadilah. Pada saya penat, tak tidur, stres, gaduh, ada argument dengan rakan sekeliling kan, dengan partner, dengan team, itu adalah perkara biasa. Tapi every time kita rasa kita malas, kita give up, kita tak nak buat dah, memang susah sikit lah nak jadikan. Saya ingat dulu bapak saya cakap, kalau ada sifat M dalam diri iaitu malas, maka apa kau buat pun tak jadilah kan. M besar sangat. M besar sangat. M besar sangat. Tapi kalau rajin, insya-Allah rajin usaha kan, kita doa, lepas tu kita sungguh-sungguh, insya-Allah pasti ada rezekinya lah. Yelah, sebab kita selebriti, memang orang nampak yang senang nak jual, tapi sebenarnya struggle juga. Betul. Cik Pia sendiri tengok orang yang mungkin dia tak ada, dia bukan selebriti, orang biasa, tapi dia boleh dapat sales juta-juta tau. Dia jual contact lens dekat TikTok. Macam mana orang yang biasa-biasa tu pun boleh buat sales? Betul. Dengan kita ni selebriti ada nama lebih, betul tak Mira? Pada saya, sebab tu saya cakap tadi, artis ke tak artis ke, pasti ada kelebihan tersendiri kan. Dan yang paling penting pada saya, bila kita ada kerajinan tu kan, mesti kita akan ada, orang kata, rezeki yang datang tu lah. Cumanya, betul kata Cik Pia, saya pun ada kawan-kawan yang bukan dalam industri tapi sale-nya bagus. Sale-nya luar biasa, hebat daripada kita saya yang konon-konon artis ni, mereka lebih hebat kan. Jadi pada saya, yang memang saya percayalah, kerajinan tu insya-Allah tidak akan mengkhianati usaha kita lah. Benar. Kalau banyak usaha kita, banyaklah kita dapat. Betul tak? InsyaAllah. Okey. Dan macam Fatah sendiri kan, Fatah buka kafe, awal-awal kemunculan tu. Sekarang kafe tu ada lagi tak? Tak ada dah. Sekarang kita fokus online business. Okey, so apa produk yang Cik Pia tahu Mira dengan abaya, abaya, handsock, macam Fatah sendiri ada tak produk Fatah? Saya sebenarnya, saya buat, okey, ni saya cerita kenapa saya buat venture dalam bisnes produk perempuan lah, Muslim apparel. Sebab saya, daripada dulu saya tahu, saya punya fans adalah perempuan. Oh ya, yang tudung mostly tu. adalah perempuan. Mostly adalah Azizah perempuan. ya, tudung Azizah tu. Lepas tu saya fikir-fikir, kalau saya buat produk lelaki pun adalah saya buat. Hari tu saya pernah buat t-shirt, saya buat tumbler.
dia punya buying power tak sekuat wanita lah. Orang perempuan memang suka menghabiskan Orang duit. beli. Itu saya cakap tadi, begitu. lelaki mengeluarkan duit, perempuan Menghabiskan. saya tak Ya, cakap. saya sambung. Saya sambung. Saya perempuan, saya tahu. Tak, maksudnya bila macam kita lelaki kan, kita tahu fans kita perempuan, kebanyakannya perempuan. Jadi saya mula start, okey, sebenarnya saya perlu keluarkan lebih banyak lagi produk perempuan. Sebab tu saya buatkan satu produk Ibu Azizah tu, di mana saya jual tudung, saya jual inner tudung. Yang itu saya fokus on family punya produk. Dan kita juga jual abaya Emira kan, ada abaya Emira, kita jual hand sock sebagainya, itu kita fokus on Amira punya fanbase. So memang kita nampak benda tu alhamdulillah menjadi. Menjadi. Kita punya supporters, fans kita, ramai yang support kita, tapi pada masa yang sama kita make sure lah produk tu berkualiti. Yes. Dia senang je, fans ni waktu mula-mula dia support ni sebab dia minat kita. Betul. Tapi bila dia dapat produk tu, dia akan tengok produk tu bagus ke? Kan, berkualiti ke? Bila dah dapat tu, dah pakai, nak beli lagi ke kalau diorang keluarkan next design, next collection, nak beli ke, nak ada. So nak kita, itu yang kita nak secure, reputation tu, customer punya loyalty. So itu yang kita sebagai artis, walaupun kita artis yang buat produk kan, tak semestinya bila artis dia jual produk semua laku, tak. Quality produk tu yang kita tekankan supaya lepas ni customer tu repeat beli lagi produk dengan kita. Sebab ada je artis yang jual produk tapi end up tak jadi apa, tak pergi ke mana produk tu kan. Lepas tu dia jual produk lain pula. So macam Fatah, macam mana boleh bermula yang nak jual tudung yang Ibu Azizah tu? Idea siapa sebenarnya Fatah yang tu? Sebenarnya saya ni sebab saya tengok ni wanita-wanita yang saya sayang kan, macam mak saya, macam Amira ni. Mereka ni ialah sentiasa macam mak saya tu dia suka tudung. Macam-macam tudung dia ada macam-macam tudung plain, tudung bawal kan, tu saya perasan. Tapi dia ni dulu, dia kalau ikutkan sebenarnya yang bagi saya inspirasi untuk buatkan satu produk tudung dengan dia adalah sebenarnya dulu waktu dekat kafe tu dia juga yang meniaga. Sebab kerana saya sibuk kan, Mak lepas tu jaga. mak yang tolong jaga kafe tu. Tapi bila kita dah tak buka kafe tu, kita dah tutup. Lepas tu saya perasan dia nak lagi berniaga, cuma dia perlukan, saya kena carikan satu produk yang sesuai dengan dia. Daripada situlah kita keluarkan tudung bidang 50 tu, kita punya first produk. Sampailah sekarang kita ada tudung plain, macam-macam lagi lah. Sebab saya tengok apa yang dia suka. Sama juga Mira, apa yang Mira suka, dia suka pakai abaya. Dan orang banyak kali tanya dia, Mira abaya beli kat mana, beli kat mana, handsock beli kat mana. So bila dah ada fans yang mula bertanya, kita dah ada demand, kita supply lah. So perniagaan is about that. It's about demand and supply. So bila kita tahu demand, kita tahu ada demand dan kita supply produk yang bagus, dari situlah perniagaan pun mula. Ya, dan kalau produk kita tak bagus, orang pun tak nak beli dah lepas tu. Betul. Walaupun dia minat kita. Sebab itu pentingnya untuk dapatkan kepercayaan walaupun dia tu fans kita. Betul. Sebab nanti kalau dia dah beli, sekali ada benang-benang terkeluar ke, nanti dia ambil gambar. Lepas tu dia kata, apalah dekat live lawa. Lepas tu bila dah sampai, hampir produk ni. Dah semua orang tahu pula. Dekat situ pun dah orang kata cabarannya kan. Saya nak tanya kat sini, ada ke beli abaya Amira? Handsock Amira? Datin pun beli handsock Amira. Tadi kita jumpa Datin. Datin pun pakai rajin. tak? Tekan back kunan, terima kasih. 3. Mira. Beli Lepas ni 3 ya? Hari tu Telekong. Pun kita rilis. Okey Mira, nama Amira. Okey, itu mana datangnya? Nama awak Amira. Amira tu? Saya sebenarnya tak nak Amira tu sebagai company. Jadi saya cari yang belakang ni Mira tapi depan tu beza sikit. So lahirlah Amira. Tak ada maksud apa-apa pun. Cuma saya suka. Awak jangan cakap dengan saya. Awak cakaplah dia tak ada apa-apa saya maksud. dah explain kat dia. Dah. So tak ada maksud apa-apa pun. Just saya nak bezakanlah nama saya dengan nama company. So kita ambil Amira lah, lain sikit lah depan dia. Dah berapa tahun dah bermula ke? Awal tahun ni ke? Baru tahun ni weh. Tahun lepas lah. Jadi macam mana Fatah dan juga Mira melihat progress bisnes itu berjalan? Adakah seperti yang dirancangkan? Sekarang ni alhamdulillah kita pernah buat hari tu kita buat berapa hari tu?
Banyak. Alhamdulillah. Kita dalam masa sejam 2 jam kita boleh sold out kan half of the total quantity yang kita order. Contoh dalam 1 jam tu live berapa berjaya. produk? Berapa ratus? Ribu lah. Oh, ribu kau. Pernah kita pernah buat benda tu. So kita nampaklah progress tu. Saya pula jenis macam kita tahu sebab kita tak adalah lama sangat, kita baru, kita plan and then kita start jual tahun ni, kita baru juga sebenarnya dalam business ni. Tapi yang kita nampak progression tu ada. Maksudnya setiap kali kita dapat sold out kan quantity tu, kita tahu sebenarnya customer kita nakkan lebih. Nakkan lebih. And then kita selalu rajin bertanya. Masa live tu kadang bila dah sold out, kita tanyalah apa lagi yang you all nak kan. Nak design produk macam mana. Nak design apa, produk apa. So diorang akan bagi tahulah. Tu saya cakap pentingnya demand tu. Kita kena tahu ada demand ke tak. Bila dah ada demand, kita supply lah. So Kan selalu orang kita tanya kan, orang nak apa. Ada yang cakap nak Fatah. Alamak. Macam mana tu? Nak letak dalam beg kuning ke macam mana? Maaf, Fatah tak boleh diletak beg kuning, okey? Fatah Mira punya. Itu yang malas tu. Kalau kita live dengan suami, orang nak beli nak jual barang, bukan nak jual suami. Minta maaf lah. Saya pun jual tudung juga sebenarnya. Tapi sejak orang tanya nak suami, saya dah tak jual tudung dah. kena bergurau kot. Ya. Bergurau. Kadang-kadang betul-betul, Fatah. Ya ke? Itu yang Cik Pia sanggup tak jual tudung. Takut nanti suami saya orang kebas. Dia kata nak suami, tak nak tudung. Itu antara cabaran dia lah. Cabarannya. Kita sebagai peniaga online ni kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol apa yang orang akan type dekat komen kan. Tapi macam kami kadang kita tak react pun. Kita tak take it serious lah. Kita anggap diorang bergurau kan. Tapi risau juga kalau zaman sekarang ni ada yang betul-betul nak. Laki kita pula elok. Okey, Mira, Cik Pia nak tanyalah. Selalu berapa lama korang buat live kalau di TikTok tu? Dan jualannya tu yang kalau sold out tu, kalau boleh dikongsikan lah. Kalau tak kisahlah jumlahnya. Kalau bagi hint pun boleh. Macam tu. Selalu paling lama 2 jam kot. 2 jam. 2 jam kita jual, buka beg kuning. Lepas tu mungkin kita ada borak-borak sikit-sikit kan. Sebab saya sebenarnya kalau saya tengok fans kan, followers, yang saya terharulah sokongan tu kan. Even kat sini pun fan-fans yang datang dengan handsock saya kan, dengan abaya saya. So ini adalah satu perkara yang sangat saya hargai. Dan kalau sale tu ialah sale, kalau nak tahu figure sale tu, bos lah kongsi saya jual je. Tapi yelah, kita ada percentage juga kepada TikTok kan. So sebenarnya setiap kali kita live tu memang tak senang Cik Pia. Nampak betul. Macam senang. Tapi cakap selama 2 jam, berdiri selama 2 jam bukan benda yang mudah. Tapi pada saya yang melihat followers yang tengok, yang stay sampai malam-malam tu pun itu adalah satu support lah, satu support yang besar buat kami. So kita pun happy lah untuk jual. Tapi sebenarnya macam saya dengan Fatah, kita kalau boleh kita tak nak jual mahal sangat je Pia. Betul. Kita nak jual dengan harga mampu milik. Betul. Ramah lah. Ramah tak ramah sangat. Di tengah-tengah. Betul. Jadi ramah sangat tak dapat modal balik. Sebab kita pun nak hasilkan produk yang berkualiti. Jadi that's why kita kena jagalah kualiti tu dalam masa yang sama. Tidaklah terlalu mahal. Tapi insya-Allah masih mampu milik lah. Betul. Okey, yang penting Fatah milik Mira. Okey, secara ringkasnya lah Tapi kita tak dapat tahu juga angka tu. Tak apalah. Nanti PM tepi. Secara ringkasnya sebelum Mira nak mula menyanyi, ada yang nak dengar Mira menyanyi tak? Ni yang diorang tunggu dari tadi. Saya pun tunggu juga. Tapi kita duet je lagi. Oh, ada duet. Tak apalah. Saya kalau duet, saya... Okey, tapi sebagai penutup untuk Bual Bicara Fesma kita pada hari ini, secara ringkas, pesanan Fatah dan juga Mira kepada adik-adik atau mereka di luar sana yang baru nak mulakan bisnes. Apakah kunci sebenarnya untuk berjaya? Okey, untuk adik-adik yang daripada kecil ni, daripada sekolah ni dah ada minat berniaga tu, teruskan. Teruskan, tak apa. Walaupun kadang tu macam ada rugi sikit, kadang ada pinjam duit mak sikit, tak apa. Pinjam duit suami? Pinjam duit suami, tak apa. Tak, maksudnya sebenarnya minat tu bagi saya sangat penting. Untuk berniaga ni minat tu sangat penting. Sebab minat tu akan motivate kita, akan make sure kita stay dekat kita punya path. Maksud kalau kita memang daripada kecil dah minat berniaga, insyaAllah dah besar nanti akan ada minat tu, akan sentiasa kekal. Jadi bagi saya minat tu kita kena develop.
untung rugi tu kita tolak tepi, yang minat tu yang pertama. Dan kedua yang saya cakap tadi lah, produk tu kena bagus. Produk tu kena bagus. Kita nak jual ni, kita kena make sure produk kita tu bukan sekadar produk ataupun kita sekadar nak menjual. Kita tahu sebenarnya produk kita ni lah biasa je, ataupun pakai sekejap tu rosak lah, lepas tu benda tu tak bagus, kualiti dia tak bagus. So produk tu kena make sure produk yang bagus. And then nombor 3 yang tadi saya tak sempat nak mention adalah kita kena kenal audience kita, siapa customer kita. Kita nak jual barang kan, kalau kita tersalah audience, customer kita salah identify customer kita, itu akan problem. Problem dia kat mana? Nanti kita punya produk kita akan stuck kat situ. So itu pentingnya kita tahu flow tu daripada diri kita sampai kita berjaya menjual produk tu. Itu sangat pentinglah 3 flow ni. Ya. Dan Mira, sepatah 2 kata je. Sebab diorang dah tak nak dengar dah kita bercakap. Dia dah tak sabar nak dengar Mira menyanyi dah. Baik, cakap terima kasih banyak kepada anda semua yang hadir hari ini. Saya doakan kalian semua berjaya. Jangan takut mengambil risiko dalam hidup. InsyaAllah mesti ada hasilnya. Yang penting rajin usaha, doa. Dan jangan tinggal solat lah. So kita jumpa sekejap lagi lah, nyanyi sekejap lagi. Ya benarlah, Mira memang isteri dari syurga. Baiklah, tepukan untuk Amira Othman dan juga Fatah Amin. Semoga perkongsian mereka berdua memberikan inspirasi serta semangat untuk kita maju jaya ke hadapan. Jangan sesekali kita rasa kecil kan. Semua orang boleh berjaya kalau kita ada usaha. Dan itu saja untuk kita punya segmen Bual Bicara FESMA pada hari ini bersama dengan ikon-ikon kita Puan Nur Lailan, Amira Othman dan juga Fatah Amin, dan saya sebagai moderator. InsyaAllah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Dan Cik Pia akan tinggalkan anda, kita akan saksikan persembahan dari Amira Othman. Jumpa lagi semua. Okey, Mira tak apa, diorang akan duduk dulu ya. Dia nak ke tepi kan. Saya duduk kat sini ke? Duduk je. Kita duduk je. Kita duduk jadi apa ni? Saya rasa kita boleh jadi backup singer. Boleh, Mat. Backup singer. Lagu apa Mira nyanyi ni? Okey, Mira. Aku rasa dan tak ada. Kami juri. 3, 4. Kami juri kat sini. Mira jangan risau. Silakan. Percayalah pada diri dengan harapan dan... Tahun bila tu Mira? Akademi Fatah? 2013. Lama Fatah ada mengundi tak time tu? Tepukan untuk Amira Othman. Ada 2 jalan cerita, duka atau bahagia. Mahu pilih yang mana, hati masih bertanya. Lekas aku mau jawabnya. Sama-sama boleh? Jaga kau hati-hati, takut dia dicuri. Kelak nanti kau kan patah hati. Mungkin akan terjadi, tapi masih tak pasti. Harap engkau mengerti. Saya turun Lihat pada indah bulan bintang, menghilang bila tiba siang. Dan karena itu ku rasa bimbang untukmu, cintaku. Angin membuaikan rasa rindu, tapi rasa seperti yang selalu. Dan kali ini ku biar berlalu rasaku. Jadikan hati-hati. Terima kasih. Dalam cerita ada rahasia engkau, aku dan dia. Masih aku tertanya apa pengairannya. Lekas aku mau jawabnya. Jaga kau hati-hati, takut dia dicuri. Kelak nanti kau kan patah hati. Mungkin akan terjadi, tapi masih tak pasti. Harap engkau mengerti. Lihat
Okey. Jangan gaduh. Wah, ada belun Okey. Bangkit semangat, kita